Good morning. So sekarang pukul 5 berapa minit lah? So sekarang pukul 5:10 minit. So aku dah ada dekat kilang ya guys. So sebab katanya sebenarnya hari ni kita ada company trip. So katanya bas tu akan ambil kita dekat kilang pukul 5:45 pagi. So sekarang aku dah sampai. Aku keluar rumah pukul 4:30 ya. Aku bangun pukul 3:30. Okay. So ini muka tanpa makeup, natural gitu. Just pakai skincare je. So kita akan make up later lah bila dekat dalam bas nanti. So rasanya bas pun dah on the way nak ke kilang. So this is my outfit of the day. So baju, tudung, nampak tak? Skirt, semua beli dekat TikTok. Bag pun sama, beli dekat TikTok juga. Bag ni best. Dia boleh buat sling bag, boleh buat shoulder bag dengan backpack macam ni. Saya akan beli ni brand Nuno. Nuno Studio. Harga murah je korang. So boleh tengok dekat TikTok aku kalau korang nak beli. Okay. Hai Miss Fu. Kita pergi jalan-jalan. Yeay. Mana Haris? Haris? Haris hari nak pergi mana? Hari ni nak pergi Genting Highland. So sekarang kita tengah tunggu bas. Sekarang pukul 5 dekat 5:30. Bas tak sampai lagi. Bas dah sampai. So agak punctual ya bas ni. Dia kata 5:45. Sekarang 5:44 dia dah sampai. Sangat punctual. Very nice. Orang belum ikan belum sekarang rambut ayam. Go go go. So sekarang kita singgah beli jagung. Gol kamu macam mana aku? Hai kak. Tak ada baju? Tak ada pun. Tak ada lah, kita rakam macam ni. Sikit-sikit kalau anak aku. So sekarang kita dah sampai dekat cable car. Jangan tu lagi apa aku. Saya tahu. Lai. Kakak, apa? Go. Lai. Saya kan. Tapi tak ramai sangat ah. Tak ramai sangat. Ton. Handsome. So kita sekarang tengah on the way nak naik cable car. Kita naik yang standard punya cable car lah. So hari ni hari Sabtu. Macam tak berapa ramai sangat orang lah. So just nice. Oh mami. So jom kita naik cable car. So ramai juga orang sebenarnya. Tadi tengok kat sana macam tak berapa ramai kan, tapi ramai guys. So sekarang pukul 12 rasanya. My ticket nama. Tamo hilang. Tamo hilang. Tamo hilang. So sekarang dah hampir ke cable car. Thank you.
Boleh, boleh. Okey. Boleh. You living here? Yes. My staff. Yeah. One company. One company. Our iconic 9-story pagoda, Kak. Sky Terrace Unideck, and a 15-meter-tall Buddha statue. Dia bisa okay? 欢迎搭乘云霄缆车，带您最初この木のせいの時さ、飛行機でやったらガンガンやね、本当に。So kita dah sampai. So sekarang nak check in hotel dulu Sekarang kita tengah check in hotel. Okay? Okay. Okay? Semua okay? Okay. Okay? Tak ada terjun-terjun, tak ada Semua okay? Okay ya? Okay. Okay? Semua okay? Okay, semua okay? Tiket. Semua okay? Semua okay? Tak tak okay? Tu sana bisa dah. Semua okay? Banyak laju. So kita nak jalan-jalan dulu sebelum check in hotel. Sebenarnya aku punya kepala ni macam pening sikit sebab tadi naik kabel car tu duduk membelakang kan. So mabuk-mabuk sikit lah. Sikit je. So kita jalan-jalan dulu dekat dalam. Cantik ya. Ni dekat escalator. Jadi wang semua habis lah. Masuk tengok okey. Kita melayan budak-budak ni ambil gambar kat sini. Ha? Memang tadi pakai tu? Banyak video ah. I buat YouTube. Nanti semua tengok Semua nak kasih ya. Tengok YouTube So kita tengah tengok lah nak main apa. So ini macam tak muat je. So kita jalan-jalan dulu lah. Kita tengok mana yang boleh kita main. So actually tak ada nak pergi mana-mana, tak ada nak main mana-mana. So kita just jalan-jalan je. Gambar. Room tour. Assalamualaikum. Okay, so ni toilet dia. So toilet dia biasa je lah. So macam ni. Lepas tu okay, ini dia punya katil. Actually aku duduk seorang je. So tapi dapat 2 katil. So ada bagi cerik, air-air semua tu. So ini tempat gantung baju dia. Ada space-space macam tu. So dia tak ada aircon, dia ada kipas je. Ada TV, boleh tengok TV. Ada telefon, nak telefon pun boleh. And dia ada tingkap juga. So ini tak boleh buka besar lagi. So ini view dia guys. Nothing special, but okay lah.
Tapi itulah macam kita boleh tengok pula orang tu punya bilik kan. Macam tak nice pula. So macam kita tutup. So kita tutup langsir dia in case orang dekat luar tu nampak kita kan. Ni adalah hotel dekat First World Genting. Okay, boleh lah kalau korang nak menginap dekat sini. Itu saja untuk sekarang pukul 3.30. Okay, I'm very tired guys, and I am nak lepak. So korang, aku dah siap dah untuk pergi company dinner. So ni actually tudung baru, so kita recycle balik. So kita pakai baju hitam and skirt colour maroon. Nampak tak? Over sangat tak gincu aku. Rasanya tadi macam tak pekat sangat tau, tapi tak tahu kenapa dalam video ni nampak macam pekat. Kira cincai je lah Aku rasa aku je yang over. Sesekali over tak apalah, bukan selalu kita nak over. Okay lah guys, kita jumpa dekat tempat makan nanti ya. Sebenarnya aku dah lapar. Benda tu daripada siang tadi aku nak naik. Sebab aku macam penat kan. So kita dah refresh ni, kita naik sekarang. Kalau kita beli on the spot ni untuk satu ride, kita bayar RM16 je lah. So harap-harap muat lah Kita dah malas nak naik yang adventure sangat. So kita naik yang santai-santai, menikmati Skytropolis ni. Tu aku punya kapal. Tapi apa sih kapal kan? Aku dapat naik kapal naga. Aku rasa aku dapat naik yang itu. Kita pernah naga ya. Tak sabar. Jom kita naik kapal naga. Bismillahirrahmanirrahim. Kat mana beg aku ni? So
Jauhnya tu lah. Jauh jadi seorang. Healing. Jauh. Naik ni pun tiba-tiba nebus weh. Finally, daripada siang tadi aku aim benda alami, dapat juga naik. Finally. Dia jalan guys, dia jalan. Ada slow-slow je untuk kita menikmati keadaan Skytropolis ni You know what? Niat di hati aku nak naik benda ala yang bergolek-golek tu. Itu niat di hati lah. Tapi apakah daya, umur dah meningkat kan? So kita naiklah benda yang slow-slow kena dengan umur kita. Wow. Tapi lagi syok kan kalau ada angin. Dia tak ada angin. Panas. Genting panas weh. Aku dah naik ni juga. Tapi aku takut tak muat. Sebab kita ni kan plus size kan. So aku tadi nak naik benda ni. Tapi tak apa, tunggu kurus dululah. Nak naik benda ala berbola ni. Tapi tak bukanya. Takkan nak kena pergi dekat Istanbul baru dapat naik. I'm happy. So happy. You know what? Sangat mudah ya untuk kau happykan si ketul Afrika ni. Sangat mudah. Kau bawa aku ride dekat sini pun sangat happy. Ni kita dah sampai. Mama. So let's get back to reality. So kita nak check out. Siapa lagi belum ada? Siapa lagi? Tinggal. Tutup. Okay, sekarang kita keluar. This is what I want. Oh, macam aircon je lah. Okay lah. Sejuk tak? Ni sejuk-sejuk bila QA ya. Sejuk kan Miss Fu? Hati-hati. Dia punya tempat makan mana? Oh. Tempat makan kat dalam. So sekarang kita dah habis breakfast. Kita nak So ini dekat luar dia. Wow. Nasib baik aku pakai heat tech. So tak adalah sejuk sebab kat luar ni aku pakai kemeja biasa je. Tak ada asap kan. Nasib kat luar ni baru sejuk. Kat dalam sumpah panas gila kat sini baru fulfilling. Sekejap I nak jalan dekat sana. Kamu keluar. Apalah. Manalah jalan. Sejuk.
Ini memang berkabus ya. Betul, sangat-sangat berkabus. Sejuk. Pening. Oh, boleh naik Tamu terjun Tamu terjun. Tak sejuk lah. Mana ada sejuk? Mana ada sejuk? So kat bawah ni ada ikan-ikan. Tak sejuk pun. Dia sejuk-sejuk aircon je guys. Trust me. Sangat sejuk kat Genting. Apalah sangat. Hai. Bukan saya. Oh, saya nak turun bawah situ lah. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Afiqah. So, kita di sini. Resort World Genting. So, sebenarnya mata aku dah berkabus. Tak nampak sangat. Semua mata dah tak cepat sebab dia punya spekda ni. Oh, ada asap eh? Ada asap ke? Ada bau durian. Siapa makan durian? Oh, kalau dia orang tak naik kabel car, dia orang parking sini lah Jauh gila kalau dia duduk dekat tu. Bapak ah, jauh. Dia tak ada ni bagi bagi yang angkut-angkut orang bawa tak ada. So kita melayan dak-dak ni ambil gambar. Lama benar. Jangan kau kerja datangkan bar nak kerja di jalan. Siapa lagi nak ambil gambar? Ambil gambar. Tuan ambil gambar. Ambil. Semua ambil gambar. Gambar kenangan dengan Haris pergi. Jom ini boleh. Boleh, masuk dalam pun boleh. Aduh, jangan tengok. Tak ada takut lah. Dia naik kapal terbang tak takut. Dapat ada tadi mana? Hujan, saya pun hujan. Sekarang kita nak pergi temple. So hujan je guys hari ni. So kita tak apa main kat luar sangat. So inilah first time sampai dekat temple ni. Hai. Oh, 3 orang je.